Huzaimi, bapak kau tak ada ke dekat rumah? Aku takut kalau bapak kau ada sebab muka dia garam. Tak ada, bapak aku pergi menoreh getah. Nah CD, kau pilihlah cepat-cepat, nanti bapak aku balik. Wow, banyaknya CD dekat rumah kau. Kau selalu beli CD ke? Taklah, bapak aku kan dulu peceng anggota. Oh, bapak kau kerja custom yang rampas-rampas barang. Bukan, bapak aku majlis daerah. Majlis daerah ni dia rampas barang juga ke? Mana ada, bapak aku belilah. Oh, bapak kau beli. Banyak betul Ni best. Oh, misteri jalan lama. Cerita hantu kan? Oh. Tapi kalau cerita hantu, aku tak tengok malam. Aku tengok siang hari je. Elok lah tu. Bagilah cerita yang lucu-lucu juga. Lucu-lucu ni. Lawak keda. Lawak keda. Boleh lah. Ni cerita